BYD dekat Malaysia ada model-model yang agak terkenal, sought after dan ramailah orang nakkan jenama BYD hari ini. Tapi yang ini adalah BYD yang paling banyak terjual daripada rekod tahun ini. Ada something yang different daripada model-model yang aku sentiasa kenal dekat dalam BYD sebelum ni. Aku nak tunjuk kat korang. Atto 3 pertama kali dilancarkan di Malaysia pada tahun 2022 sebagai first mass market passenger EV untuk jenama BYD. And Atto 3 lah yang meletakkan EV sebagai mass production car dekat Malaysia. Sebab sebelum tu pun yang popular macam Tesla ke apa ke, memang tak ada mass market pun. Ini yang betul-betul macam yang kita boleh nampak dekat office macam tu. And so apa yang kau tengok sekarang ini adalah Mark 1 facelift, the full global Evo upgrade. Ada Ultra, front wheel drive and then premium rear wheel drive. And Malaysia adalah the first market dekat Asia Pacific untuk dapatkan facelift ni. Jadi untuk Ultra, dia ada 60.48 kWh battery blade LFP, popular ya, and BYD punya sendiri kan, dengan range WLTP 420, tapi yang aku bawa ni aku rasa lebih 600. Power and torque 200 horsepower, 310 Nm front wheel drive. Dia ada DC charging 110 kW and AC charging 7 kW dengan harga bermula daripada RM125,800. And satu yang aku nak bagi tahu, memang rare untuk satu nameplate tu untuk offer front wheel drive dengan rear wheel drive side by side. Jadi biasanya kalau kau tengok, dia akan offer macam front wheel drive dengan all wheel drive sebagai full spec kan. Tapi yang ni Atto 3 dia ada front dengan rear. Pilih mana satu. Of course kau tahu yang BYD hari ni bukanlah termasuklah dengan Atto 3 hari ni, dia bukanlah model yang paling mampu milik dekat Malaysia sekarang. Untuk premium kita ada 220 kWh DC fast charging on premium. This particular segment dia adalah antara yang leading. And kita faham lah sebab dia adalah the blade battery punya manufacturer kan. Interior dia, So interior yang typical dengan keluarga BYD yang lain. Driving selector duduk pada bahagian stick, sama dengan BYD model yang terkini, yang asalnya dulu duduk dekat bahagian center console, sekarang dah berpindah kepada kita punya stick. Gitu. Ini tombol pintu. Ini Twitter dia. Jadi buka pintu gitu. So bila dah terkunci, dia jadi macam kereta konti lah. Kau just pump 2 kali. Pump gitu. Macam kereta konti kan. Kereta yang aku review ni, dia tak ada masalah sangat bila kau drive. Nak parking tu kau takut. Macam aku cakap, nak besar lagi daripada kereta-kereta tu, lori je lah. Lori dengan bas. Sebab tu adalah yang paling besar for a passenger. Jadi takut lah. Bawa kereta ni aku happy. And aku nampak improvement sebenarnya dekat bateri kereta dia. Kereta ni used to have like macam, dia kata WLTP macam tu. So bila kau bawa tu, kau expect kalau kata dia kata 600-500, kau bawa 600 km sampai ke Kelantan lah kan. Tak. Rupanya WLTP yang dia kira sebelum ni adalah, WLTP tu dikira mungkin daripada 60 km per jam. Kau ulang, kau bawa lah dekat jalan yang flat. Tapi kalau kata in real life, kalau dia kata 500 km WLTP, saya kau bawa 200 je. Tak pun, ya 200 lah aku rasa. Sebab real life kita ada naik bukit, kita ada tekan 110, kadang-kadang main 14. Kadang kita 0 to 100 tu kita tekan cepat. Bawa kereta ni, setakat ni aku balik Bukit Beruntung daripada Shah Alam, dia masih lagi terkeluar jugalah. Dia macam makan lah daripada yang sepatutnya kan. Tapi masa aku cruising 110 hampir tepat dengan WLTP. Jadi aku nampak macam, this is a new thing. And aku rasa memang dapat a lot of complaints kot. Jadi dia macam memperbetulkan benda ni lah. Conclusion untuk BYD Atto 3, aku rasa kereta ni kereta yang selesa untuk kita buat sebagai daily drive, work drive. And even kalau kata untuk weekend pun, kita akan enjoy kereta ni. Sebab dia adalah kereta yang tak bising, and dia affordable untuk sebuah EV daripada jenama luar negara. Dan dia establish BYD. Jadi dengan harga dia cukup berbaloi kepada orang yang nakkan kereta EV dengan jenama yang established. Jadi
Dengan aku nampak dia bagi warranty tu sampai 8 tahun untuk motor dan bateri. Jadi dia ada kelebihan pada kita punya peace of mind lah. Dia bagi kita punya kereta 8 tahun tu buatkan kita rasa macam selamat. Okay, nak bawa 8 tahun tu. Jadi this is a good car. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Korang peminat kereta, peminat motor, download Harmon. Sebab Harmon adalah automotive social media. Kau boleh buat drag test, kau boleh buat drive, kau boleh record drive kau, and ada social media untuk kau show off everything about your vehicle. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum. Pergi main golf sekejap.